Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi. 5 bulan lepas, aku dah tukar dry shaft sebelah kiri yang pendek tu. Tapi kali ni yang sebelah kanan pula, yang panjang tu buat perangai. Dia dah keluarkan bunyi guys. So apa lagi? Jom kita tukar. Disebabkan aku dekat kampung, so aku ambil je brand ni, brand apa yang ada dekat spare part. Jadi tool aku pun tak complete dah, so aku pakai je apa yang ada. Oil seal pun aku terpaksa beli juga. Padahal aku dah ada dah hari tu aku beli dua. Untuk brand ni aku dapat kat spare part harga je RM230. Dia punya quality not bad, memang boleh pakai. Tapi aku tak tahulah tahan lama mana. Kita tengok kat sini, semuanya macam okey je. Dia dapat juga castle nut. Okey, jom kita pasang. Cara yang pasang yang sebelah kiri tu lebih kurang sama je yang pasang sebelah kanan ni. Tapi dalam video ni ada benda yang lain sikit lah. Sebab masalah sebelah kiri tak sama dengan masalah yang sebelah kanan. Okey, jom kita layan macam mana aku buat. Untuk lebih selamat, kita letak tayar macam ni. Kalau kita tengok dry shaft yang lama ni, keadaan fizikal dia nampak macam okey je. Rubber boot dia semua cantik lagi, tak ada yang pecah. Tapi sama macam pernah aku kata, dry shaft ni kita tak boleh tengok keadaan luaran dia. Disebabkan aku dekat kampung hari ni, so aku tak ada jack stand lah. Aku guna jack ni untuk aku gantikan jack stand. Tapi aku pakai dua. Untuk cepatkan kerja kita gunakan jack ni, aku guna soket saiz 22 ni. Lagi cepat kerja lah. So aku jack dua macam ni. Kemudian aku akan ambil jack merah ni untuk aku jack dekat bahagian depan. Alright, bila kita dah jack macam ni, tayar yang sebelah kiri ni pun dah terangkat. So nanti senang lah untuk kita pusing knuckle kiri ke kanan untuk kita mudah cabut kita punya dry shaft. Lepaskan stabilizer link ni dengan menggunakan soket saiz 17. Bila aku usik bahagian hujung ni, bila rasa berat tu, maksudnya dia okey lagi lah. Untuk lepaskan knuckle, dia pakai spanner saiz 17, kita tahan. Dan sebelah sini saiz 17 juga. Kita tembak keluar je dia punya nut. Untuk pisahkan ball joint dengan knuckle, aku pakai besi macam ni. Aku ketuk sikit sebab sebelah sini dia ketat. So ketuk sampai terkeluar macam ni. Lepas dah terkeluar macam ni, macam biasa, aku akan sendai soket saiz 17 dekat bahagian bawah ni. Sebab nanti knuckle tu kita akan free play untuk keluarkan dry shaft dengan mudah. Lepas tu lagi satu, kita nak elakkan rubber boot pada ball joint tu terkoyak lah. Sembok sikit WD-40. Lepas tu keluarkan safety pin. Dry shaft castle nut ni saiz 32. Untuk kereta ni, castle nut dia memang tak pernah buka di start beli. So yang mana rasa duk mencari impact gun tu, aku suggestkan brand ni lah. So far kedua-dua belah boleh buka dengan mudah lah. Yang ni model 800 Nm. Nanti link dia dekat bawah, hampa boleh tengok lah. Untuk mana-mana impact range pun, kalau hampa letak extension socket macam ni, so dia punya kekuatan tu dia akan jadi kurang lah. So kalau nak buka benda ketat, dia memang kena direct socket. Ketuk sikit kalau ketat tu. Alright. Untuk cabut yang sebelah gearbox ni, kita kena tadah dululah minyak. Sebab nanti minyak gearbox akan keluar sikit lah. Congkir dengan pry bar dekat bahagian hujung ni untuk lagi mudah. Biar je minyak ni keluar. Nanti dia sampai level oil seal tu, dia akan berhenti lah. Okay, kita keluarkan kita punya dry shaft. Alright, inilah rupa dry shaft yang mileage dia 200,000 lebih. 10 tahun dah aku pakai kereta ni. Masalah dry shaft ni, bila kita nak start bergerakkan kereta tu, dia akan bunyi lah. Reverse sama, ke depan pun sama. Okay, first kita pasang oil seal dulu. Okay, oil seal ni dia punya quality not bad. Ada grease siap-siap. Okay, jom kita pasang. Kita bersihkan dulu bahagian yang kotak-kotak dekat keliling ni. Okay, untuk keluarkan oil seal yang lama ni, macam cara aku balut dengan kain pry bar ni. Aku congkeh pelan-pelan.
Tapi masa hampa congkeh tu, jangan tolak sampai ke dinding tu lah. Takut nanti calak pula rumah tu, leaking susah pula. Masukkan oil seal baru, tolak perlahan-lahan keliling. Dah agak-agak rapat menggunakan tangan tu. Lepas tu kita boleh rapatkan dengan gunakan kayu lah. Kayu tu kena flat lah bahagian depan. Ketuk pelan-pelan je. Alright. Lepas tu kita bersihkan sikit. Untuk kita masukkan dry shaft yang sebelah kanan ni, dia panjang sikit. So nak dapat lagi banyak ruang, kita buka dulu lah brake caliper ni. Brake hose ni pun kita lepaskan. Bahagian brake ni kita sangkut dekat spring absorber atas ni. Sekali jalan kita boleh check kita punya brake pin kedua-dua belah ni. Kalau dah sangkut-sangkut tu boleh buka servis lah. Dekat hujung dry shaft ni dia ada snap clip macam ni kan. Snap clip ni kalau dia terlampau terbuka tu, kita kena adjust dia bagi kecil sikit lah. Masukkan perlahan-lahan. Okay, kita pusing sikit supaya gear dia masuk. Kemudian kita try tolak-tolak. Tapi jangan tolak terlampau banyak kali sangat takut nanti snap clip tu akan bengkok. Kalau macam aku, bahagian ni susah nak masuk. So snap clip ni kita kena adjust bagi dia kecil sikit. Ikut nasib juga benda ni. Kadang-kadang dia mudah je masuk. Untuk bahagian belah kiri dulu, aku sekali je dia masuk. Tak payah nak buka snap clip ni, adjust. Alright, dah masuk. Daripada bawah, nampak rapat macam ni Adjust sikit knuckle ni supaya dia lepas masuk. Lepas tu tolak. Kalau tak boleh masuk juga, goyang-goyang sikit lah. Okey. Lepas tu boleh masuk washer, castle nut. Lepas tu kita ketatkan. Lepas tu masuk lah semua brick yang kita buka tadi. Stabilizer link. Besi biru ni besi jack yang ada dekat dalam kereta tu. Aku guna besi ni je sebab dia ngam dengan lubang tu. Keluarkan soket size 17 yang kita sendai tadi. Ketuk sikit ball joint ni. Alright, dah rapat. Masukkan skru dan nut. Ketuk sikit kalau ketat. Stabilizer link ni jangan lupa ketatkan. Castle nut pada dry shaft ni kita ketatkan lah. Masukkan safety pin jangan lupa. Lepas tu kita bengkokkan macam ni lah. Alright, dah nak siap. Pasang tayar, ketatkan. Lepas tu kita turunkan jack, settle lah. Untuk minyak CVT yang keluar tadi, apa boleh tengok video aku yang lepas lah, macam mana aku isi balik minyak tu. Okay guys, macam tu lah macam mana aku tukar dry shaft untuk sebelah kanan, yang sebelah panjang. Aku harap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.